Aha, kena dah dia ni. Bila dah kena, dia boleh tanya, di mana kebebasan bersuara? Weh sahabat, kebebasan bersuara tu bukan maknanya kau boleh cakap apa yang kau suka. Kebebasan bersuara juga bermaksud engkau bebas untuk berkata-kata tapi tertakluk dengan undang-undang dalam negara kita ni. Bukannya bebas nak fitnah orang sana sini. Difahamkan ketika ini sahabat kita sedang dibawa ke Bukit Aman dari Alustar oleh MC-MC untuk didapatkan perintah reman. Dia ni saudara, dah macam-macam tomahan dilemparkan kepada PMX, kepada kerajaan Madani. Kali ni dia kenalah. Jadi saya nak ambil kesempatan ini nak pesan kepada semua, tak kira belah mana pun, sebelum buat hantaran tu pastikan selidik dulu, tabayun dulu. Adakah bahan yang kita naikkan tu boleh memudaratkan diri kita, boleh memudaratkan masyarakat sekeliling. Nanti bila dah kena macam sahabat kita ni, jangan pula kita play victim, jangan pula kita kata kerajaan ni kejam, padahal sendiri yang cari masalah.